Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, berjumpa pagi ni di channel aku, PM Fishing Channel. Pagi ni kita nak tengok jaring dengan tajuk. Aku pasang semalam. Alhamdulillah petang semalam ada, pagi semalam pun ada. Tapi hari ni, pagi ni lagi surut, geng. Sangkut sikit nak turun bawah tu. Okey, kita tak boleh lewat, geng, sebab aku main menaju jaring belah atas tu jauh. Jadi belah atas tu banyak biawak. Kita kena pergi cepat. Kita akan naik, tengok tajuk dulu, lepas tu baru turun bawah tengok jaring. Semoga ada rezeki hari ni, geng. Jom, let's go. Ok, geng, kita tengok belah bawah dulu. Tapi depan pekalan ni macam ada goyang ni. Pokok depan pekalan ni. Tu pokok tu. Sekejap, tak apa nampak ke. Pokok depan tu. Sekejap alih ke depan tu. Lama duduk belah situ, alih pokok ni. Macam mana goyang ke dah lepas? Hai, diam dah. Tu. Ada tu. Ni. Dekat batu ni. Tak apa nampak, geng. Baru nak unggan dah. Kasar. Padu, geng. Kasar, ha. Ingat pagi-pagi kita ni tak apa sihat lagi. Rezeki pertama kasar. Lagi kamera ni dekat sekilo ni 900 gram rasa. Solid kena mata ni. Alhamdulillah, rezeki pertama. Tak apa nampak. Kamera ke atas. Minta maaf, okay. Tu dia. Okay, jom tengok belah bawah sikit, baru kita naik atas. Let's go. Okay, geng, belah bawah ni macam tak ada. Diam je ni, pokok ara ni pun diam ni. Pokok ara pun diam, tak ada. Jom kita naik ke atas. Kita pasang jauh semalam, geng. Sampai ke atas sana, air surut pula tu. Memang lambat lah nak sampai ke atas. Jom. Kita dah mula naik daripada pengkalan tadi. Tak ada ni. Tak ada, sana pun tak ada. Air surut, geng. Dah nak kerja ni air. Asyik lah. Jom. Sampai ke balok melentang lah. Asyik memang seko je baru ni. Memang tak nak makan air jernih gini. Dia tak nak makan. Ingatkan ada hujan malam tadi, tak ada. Tak galak lah dia. Tu macam berenjut ni jari. Tengoklah kan, balik kan kita tengok. Laluan pun dah makin susah. Itu ada sikit lagi kayu tak anyut, tak boleh lalu. Bawah pokok tu pun tak ada, diam je. Jom lah tengok belah atas lagi, geng. Kalau ada kan aku update. Lekat dah. Lekat tajuk ni. Kenapa? Ikan ke? Mari tengok dulu. Banyak kali gulung lah. Tahu ni. Umpan tak bawa bergulung macam ni. Ya, ni dahan ni macam rendah je. Rasa dahan ni tinggi. Rendah je dahan ni. Wah. Kena guni buruk. Patutlah rendah. Tu dia. Biarlah dulu. Ada barang padu. Biarlah dulu. Rajin mengena. Kali ni dia kena barang padu. Petang semalam yang tu kena. Yang ni yang tu kena tu. Nampak?
Hai. Tak besar mana kot, sebab dia main injuk-injuk gitu. Tak tahu ni naik ke atas ni. Nampak macam tak besar tadi. Tahulah, umpan kecil je semalam ni. Rasalah yang ni rasa umpan kecil je. Injuk kecil-kecil. Oh, jauh sangat bot ni naik ke atas. Lepaskan dahulu. Tak boleh memaksa. Ikan payah ni, ikan payah. Baru nak kedua ni. Belum dua lagi. Alhamdulillah. Boleh lah, ada saiz dah. Ni pakai ikan keli kecil semalam ni. Alhamdulillah, hasil kedua. Tajuk bawah pokok kena geng. Tapi tak tahulah, dia berenjuk kuat tu. Lalu berenjuk kuat ni tak besar. Yang anu aku isi anak baung malam tu, timbul dah. Timbul dah anak baung tu. Makan pula dah biawak tu sekarang. Putus pula tajuk. Saiz boleh lah, besar sikit pada yang tadi. Sini selalu kasar ni. Besar ni pun okey dah. Syukur dah. Alhamdulillah. Syukur. Berang tak ada. Ni buat goreng bagus semalam. Tapi nak cuba juga BM. Ni hidup lagi. Hidup lagi kan. Ambil lah. Goreng-goreng ke kucing. Tak mati. Hidup lagi. Lobok lah. Lobok tu tak kena. Tak ada. Semalam kena sekilo 150 80 gram. Lebih kurang itulah. So juga lah. Hai, pakai ke tepi jaring aku. Tarik dah memerang lah ni. Marah-marah nak jaring ni. Pakai ke tepi lah. Bau kuat merang ni. Kena tarik. Tak ada apa. Lajak dah geng. Ini ada tajuh malah satu. Tarik di sana dah. Biawak kot. Biawak kot. Patut tak jumpa. Dia tarik. Kena awal kot. Tu dia. Tak ada apa dah. Ada ikan dah ni. Tak pun dia ambil umpai. Umpai besar. Biawak tu. Gagah kat tu. Mau makan kan? Tak mau. Bau tai memerang aja ni. Mulai pun cerah malam tadi. Air pun jernih. Turut pula tu. Tak ada. Ni nak try belah atas. Air pula lawa. Jari ni habis kan? Tarik dah biawak. Habis lah. Tu ada lagi biawak kan. Habis jaring aku. Habis jaring saya. Musim-musim ni habis dia bawa atas tu. Dia lagi awal. Dia tarik ni. Pelepah sawit weh. Dia tarik ni. Tunjuklah jaring tak si kasar sikit. Habis. Jaring 2 inci setengah. Belakang ni pun tak ada. Lubuk ni ada 3 kan. 1, 2. Yang tu kena kan. Alhamdulillah. Goyang pokok. Boleh tahan kot.
Boleh lah. Saya rempik-rempik. Saya menunggu. Bagaimana air jernih? Air surut turun. Semalam keruh lagi pagi. Ni. Alhamdulillah. Dia kot kurus. Tak dapat setengah kilo. Dapat kot. Kurus. Bawang kurus. Alhamdulillah. Jadilah geng. Tak boleh nak gasok lah kalau air macam ni. Macam ni kena letak jaring ni. Jaring macam acak lah. Tak larat aku pasang jaring ni je. Jaring pun banyak kena kacau dah. Tak boleh. Umpan ke? Kena prank kau ni kan. Macam umpan. Umpan besar malah ni. Boh ni. Kena dah ni. Kena dah. Allahu Akbar. Sony makan ni. Buat guana ni lah rezeki. Air surut ni memang Sony lah makan. Umpan besar juga semalam. Lapar sangat, dia telan habis. Tengok tajuk dua atas tu. Hai. Patah. Hilang. Yang atas tak kena, yang ni hilang. Allah, berkicau dah bewok ha. Tu geng, tajuk. Dia dah buat kerja awal lagi ha. Tengok. Aduh, ini je lah orang kata nak berhasil. Aduh, blok. Kena rembat pula ha. Ada ikan ni. Kalau tak ada ikan tak tarik ni. Hancur. Apa tak ada. Habis lagi tajuk. Atas tu tak kena. Yang ni lah. Adalah 4 ekor. Tengok jaring ni. Jaring ni pun dah ditarik ke tepi dah ni. Malah aku letak tengah ni. Tengok ni. Biar awak besar-besar sini. Bawah tadi timbul. Tu dia dah kacau tajuk. Air surut ni. Dia tak ada makanan. Dia kacau tajuk. Tajuk dengan jaring. Sini selalu jarang kosong ni. Sampai ke tepi jaring ni. Jaring lawa je. Tak ada. Bersih jaring. Nak menjala takut lambat. Tengok geng, jaring 2 inci setengah ni. Seutas tadi dah kena tarik dah. Asinnya dah dicukai. Yang ni tak tahulah. Masuk lagi dalam pokok duri. Pokok duri. Ada setengah melekat. Dengar bunyi sungai sudah ke. Bunyi burung-burung. Ada lampam. Kepiak. BM tak nak air gini geng. Dia nak air besar. Tak apa dah, tak ada. Kita teh minggu lain pula.
Minggu kedua cuti sekolah ni tak dapat nak turun dah. Melayan anak. Oh, ada sebara besar. Nak jatuh. Mati dah. Kojol dah. Tak jatuh dia. Pucat dah, nisah. Okay. Sementara masih awal ni, sekejap sangat tengok tajuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa berdeguk-deguk. Batu kikeh. Pohon ni membatu sikit. Allah, alhamdulillah. Allahu akbar. Banyak ni. Patut rasa bergegar-gegar. Paki tepi. Buat ikan banyak. Diganti dengan jala. Peperas saja. Tu rasa gegar-gegar. Aku rasa gegar-gegar. Satu, dua, tiga, empat. Ikan banyak kot. Ikan kecil banyak. 5 ekor. 5 ekor kan peras. Ikan kecil banyak kot. Dia tak nak makan umpan ni. 5 ekor kan peras. Kat sini ada sangkut ni rasa aku ni. Ada tunggul. Ni berdalam juga ni kan. Bergegar tadi. Ingatkan gegar apa? Punya gegar ikan. Ada seekor terobos saiz umpan tajuh. Alah, pokok duri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa pun. Ada seekor kemperah. Kemperah pun kemperah lah. Okay, okay. Tengok ni kan. Jari ni ada tak? Oh, jari baru. Yang manis-manis je hari ni. Tak ada yang bawang adalah saya seekor. Yang lain manis-manis je. Belum ada yang gedang-gedang. Pecah tadi. Angkat terus lah. Tak ada dia. Kalau air tak besar, tak ada lah. Oh, ni hujung ni bersih je. Ada harapan. Oh, ada harapan. Oh, nak tercabut. Nak tercabut. Hujung jari bergulung.
Ada pun saya gedang. Bak kata orang kepis saya gedang. Patut bersih je ujung. Tu dia saya gedang. Barulah padu, gampang kesal. Gampang kesal. Tak nampak pun goyang tadi. Tapi dia ada di ujung. Menunggu. Mana nak buka? Angkat tinggi sangat. Pakai kain nanti. Allah, kamera ke atas. Ni dia, nampak kesal. Jaring di sana. Dia 1/2 kilo. Alhamdulillah, seekor pun rezeki. Tak puas hati lagi, geng. Jala lagi, geng. Tebor lagi. Ada bapak kena gak tepi batu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat batu sikit. Ada seekor. Ujung tak jatuh. Kan peras saya humpai. Goreng pun sedap. Janji tak kosong. Tengok jaring 3 inci ni, geng. Ada tak? Sini selalu lekat sampah ni. Sedok sampah kalau air serut ni. Tengok macam benjut. Tak lah. Tu depan tu ada lampang. Depan ada lampang. Patut benjut. Oi, tinggi pula angkat. Nak terlepas dah. Dengan badannya. Seekor dia. Ada seekor lagi. Kasar sikit. Alhamdulillah. Seredok pun seredok lah. Janji ada hasil. Gampang kesal. Saya sedap dah. Seekor. Buka lagi dari belakang. Dari depan. Kat enjin dah. Lekat kat enjin dah. Gaduh pula tu dalam. Sedok kayu banyak sini. Lalu depan tu je kena je. Depan tunggu tu je. Lalu ada masa tak kena langsung. Kat sini. Kat apa? Ikan ubi. Seekor lagi. Seekor lagi lampang. Uish, ikan besar. 2 ekor. 2 ekor lampang. Biar dulu. Kena melentang ni rasanya ni. Kena pasang melentang. Cam kan tak ada. Ada. Tapi musim ni bahaya melentang ni. Kalau dia naik, tak ada ampun. Hanyut ke jaring. Hanyut tepi ni lekat kat sini. Sudah lekat. Boleh tahan. Boleh tahan ke 4 ekor. Saya kasar seekor. Alhamdulillah.
Terlebih kawasan dah. Tahulah jaring pendek tu kena tak. Lampung diam je. Okey, ni leh ni tebaran. Tebaran leh tak ada. Jom tengok jaring. Macam berenjut. Tak lah. Jaring ni pendek. Kalau dia besar, mudah sikit kena sini. Ais buruk ni payah lah. Tak kena. Lagi 3 inci setengah. Kalau kena saiz sikit. Tak ada ke. Okay geng, ni je lah hasil pagi ni seorang. Baung adalah yang ni besar tadi. Kena kat depan sana. Buat buah semangat mula-mula. Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Yang ni yang semalam ni buat umpan. Tahulah nak bawa balik ke tak. Sengat tajam sangat. Balik lah bagi makan kucing. Rezeki kucing aku. Isi delok lagi, dia hidup lagi tadi kat mata tajul. Yang ni pun boleh lah buat kasam. Yang ni kasar sikit nampak. Yang ni kedua kasar. Mujur lah menjala tadi kan. Ni menjaring. Ni jaring. Ni hasil menjala. Ni menjaring. Ni menjaring. Ni hasil menjala. Boleh tahan juga lagi. Hasil menjala Dapatlah tadi sekali tebal 5 ekor. Tu kali tak habis. Mana seekor je tinggal. Seekor lagi kena cebok dah. Okey, kita timbang ikan kat rumah lagi. Aku nak angkat barang. Okey, sampai dah di rumah. Kita tengok hasil solo ini. Hasil tak seberapa ke. Tapi boleh lah. Boleh lagi. Dah ikut padang tapi dah dapat. Masa pasang tu dah dapat model. Ni untung je akhir ni. Ini besar ni. Hai, baru nak buka. Ni 900 dia kot ke sekilo. 920. Kalau jual jual 30. Jual 30. RM27. Ni pun tengok berapa kilo baung ni. Pagi ni 5 ekor baung. Oi, cocok ikan kala matilah. 2,5 kilo. Ampam ni tak sampai 1 kilo. 454. Boleh lah jual 2 ekor ni. RM20. 22 tapi 20 je lah kalau aku jual. Yang lain ni goreng je kan. Tak tahu lah ni laku tak. Rasa goreng je ni. Yang ni tak boleh buat kasam lah. Alhamdulillah ada lah rezeki. Aku nak timbang-timbang tu. Okey geng, ni je lah hasil untuk jual. 17, 27, 14, 15, 18. Yang ni mungkin tak jual. Ni buat stok kasangan goreng je. Okey geng, sampai sini je konten untuk kali ni. Pagi ni agak kurang hasil tapi ada jugalah rezeki. Tak ada lah orang kata kompau. Untuk seorang tak ada hal lah. Wah, semalam dah banyak dapat rezeki. Hari ni pun alhamdulillah banyak. Okey, jumpa lagi di lain masa, di lain konten. Aku pun nak siasat ikan. Ikan ni mungkin aku jual. Nanti tengok harga dia berapa aku dapat. Okey, bye bye. Assalamualaikum.